mana narsis boleh buat orang sakit mental. Pertama, sebelum tu kalau korang belum follow, klik link follow tu dapatkan banyak informasi yang menarik. Yang pertama, mereka serang harga diri korang setiap hari. Sindiran, perbandingan, manipulasi, merendahkan, menghina, memaki, semua dilakukan berulang-ulang. Lama-lama, korang mula percaya yang mungkin aku ni tak cukup bagus kot. Mungkin aku ni memang tak layak hidup. Itulah akar daripada depresi kemurungan. Bila korang hilang keyakinan diri terhadap diri sendiri. Nombor 2, mereka akan buat korang rasa bersalah. Tapi sebenarnya bukan salah korang seorang. Apa saja yang berlaku, mesti ada dipersalahkan. Mesti korang yang akan disalahkan. Contohnya kalau kau tak cakap macam tu, aku tak marah dia cakap ni. Kalau kau buat aku macam ni, aku tak marah tau. Aku tak naik angin. Kau yang buat aku jadi macam ni. Kau yang seksa aku macam ni. Dia buat macam victim tu, mangsa tu jadi macam rasa bersalah yang tak tentu pasal. Akhirnya mangsa akan hidup rasa bersalah yang berpanjangan, yang makan hati, makan semangat dari dalam. Yang ketiga, mereka tarik balik kasih sayang bila dah tak patuh. Bila kita tak ikut cakap dia tarik balik kasih sayang. Mula-mula nak dapatkan kasih sayang kita, dia akan manis, mulut manis, pergi macam-macam. Tapi bila korang nak bersuara, nak cakap satu yang tak betul, korang letak sepadan, mereka dah mula nak hukum korang. Hukum emosi. Itulah namanya kasih sayang bersyarat. Kasih sayang bersyarat ini akan membuatkan korang dalam tekanan dan ketakutan dan kehilangan. Bayangkan mangsa itu adalah seorang anak, lagi dahsyat. Depresi ni datang bukan secara tiba-tiba tau. Kadang-kadang ia lahir dari hubungan yang racun secara senyap. So jadinya kalau korang dah tahu pola ni, jaga diri. Dapatkan bantuan. Dapatkan bantuan bukan tanda korang lemah tapi kuat. Klik link